Indonesia merancang untuk mengeluarkan kereta jenama tempatan secara besar-besaran mulai 2027. Ini satu langkah yang disifatkan pakar sebagai sangat mencabar kerana memerlukan pelaburan berterusan dan kepakaran teknikal yang masih perlu diperkukuh. Projek ini dipacu syarikat pertahanan milik kerajaan PT Pindad yang baru-baru ini memeterai kerjasama dengan Kementerian Perancangan Pembangunan Nasional bagi membangunkan ekosistem industri, menjalankan penyidikan bersama serta meningkatkan kapasiti tenaga mahir. Usaha menghasilkan prototipe kereta nasional ini juga merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto bagi mempercepat pembangunan industri domestik dan mengurangkan kebergantungan kepada produk luar negara. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Dancun membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.